Okay, satu lagi produk yang paling marvelous actually is Leaf Core. Silently tak selalu orang bercerita sangat tentang Leaf Core. Leaf Core ni related pada saya adalah kolesterol. So jantung ada related to the kolesterol. Betul tak? Pada saya kena jantung tu adalah kolesterol saya adalah 8. Dan saya menggunakan Leaf Core sebanyak 2 biji dalam masa tempoh sebulan setengah, iaitu 3 botol, dan saya reduce kepada 4.7 kolesterol saya, bacaan saya. So daripada 8. Dari 8. So doktor cakap 8 turun 4. 4.7. So doktor kata apa you makan? Saya cakap saya makan Leaf Core. Dan Leaf Core dia kata kalau benda ni baik untuk diri awak, keep continue. Itu saja. Doktor pun actually memang tak ada solution. Betul tak? So apa yang kita nak jaga kat sini, saya nak beritahu, jagalah kesihatan kita. Leaf Core adalah salah satu functioning food yang sangat bagus untuk kolesterol kita related ke jantung. Ya, jaga kolesterol dulu untuk elak pada jantung. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.